Tiga jenis madu yang menjadi kegemaran rakyat Malaysia. Nombor 3, paling sukar diperolehi. Pertama, madu tualan. Madu tualan adalah sejenis madu hutan tropika yang dihasilkan oleh lebah liar yang membina sarangnya di pokok tualan yang tinggi. Madu ini agak sukar untuk diperolehi dan disebabkan itu harga madu tualan yang asli agak mahal. Madu tualan memiliki pelbagai kelebihan kesihatan termasuklah berpotensi sebagai ejen anti-kanser. Kedua, madu kelulu. Madu kelulu adalah sejenis madu yang dihasilkan oleh lebah kelulu iaitu lebah kecil yang tidak menyengat. Lebah kelulu biasanya diternak dalam batang kayu atau kotak khas. Madu kelulu ini semakin popular kerana khasiatnya yang tinggi dan cara peternakannya yang lebih mesra alam. Yang suka makan madu, sila hadirkan diri dan bagi tahu saya suka amalkan sunnah makan madu. Terima kasih. Ketiga, madu ratu lebah. Madu ratu lebah atau turut dikenali susu lebah antara yang paling sukar didapati dan biasanya hanya diperolehi dalam kuantiti yang sedikit. Banyak kajian dikaitkan dengan khasiat madu ini, antaranya ialah mampu merawat asma, demam, penyakit hati dan masalah tidur. Kejap. Video tak habis lagi. Keempat, madu poligami. Madu ini cukup dan cukup digemari oleh lelaki di Malaysia tetapi tak digemari oleh perempuan. Manis bagi lelaki, pahit bagi perempuan. Hahaha.